info Anwar akan balik 29 hari bulan. Ustaz Awad dah balik ke hari ni? Anwar dah balik ke? Ya, Anwar dah balik ke? Anwar Ibrahim dah balik belum? Anwar Ibrahim ada kat Malaysia ke tak ada kat Malaysia? Ada tak ada? Anwar tak ada. Dia belum balik. Saya dapat info Anwar akan balik pada 29 hari bulan ini. 29 baru dia balik Malaya lah. Baru dia balik Malaysia. Sampai hari ini tak ada kenyataan rasmi yang keluar di mana Anwar Ibrahim. Seperti mana yang saya bagi tahu, dia berada di Jepun bersama dengan seluruh keturunan dia, termasuk dengan anak cucu. Jadi kenapa dia pergi senyap-senyap, kita pun tak tahu. Tapi minggu lepas saya ada bagi tahu tentang kemungkinan akan berlakulah perkara-perkara yang pelik dalam minggu ni. Kan? Ada gegaran lah, mungkin ada banjir besar lah, mungkin ada tanah runtuh lah. So saya tak pastilah. Tetapi mengenali non ketimbang ni, non saka kunyit ni, dia bukan macam kita. Dia bukan macam kita, guys. Jadi saya minta, dalam keadaan yang non nak hilang jawatan ini, kita jangan masuk perangkap. Jangan masuk perangkap. Saya ni bukanlah pawang, tetapi macam saya bagi tahulah. Luqman Adam yang bagi tahu kan. Korang lupa ke? Korang ni cepat lupa lah korang ni. Bagi kau dengar balik lah. Geramlah aku korang ni. Lupa pula korang Kau tak ingat ke? Ha? Bagi dengar balik. Daruratkan negara. Kalau Sultan Abdullah boleh daruratkan negara, kalau katalah Datuk Seri Anwar Ibrahim hilang majoriti, apa baginda tuanku Sultan Ibrahim tak boleh buat benda yang sama? Boleh. Boleh. Kalau baginda nak buat. Betul tak? Dan dia boleh lantik Datuk Seri Anwar sebagai interim Prime Minister. Kalau Mahathir boleh dilantik sebagai interim Prime Minister, kenapa Datuk Seri Anwar tak boleh? Faham tak faham? Faham kot. Jelas. Kalau Anwar Ibrahim hilang sokongan majoriti ahli parlimen, apa yang Di-Pertuan Agong tak boleh buat darurat? Boleh. Kalau yang Di-Pertuan Agong nak buat, okeylah. Kalau Anwar Ibrahim hilang sokongan majoriti ahli parlimen, so saya tanya dengan korang, come on, ada 3,200 kat TikTok, ada 2,300 kat muka buku. Akan terbaru, UMNO nak bersama dengan PAS balik, dia akan hilang sokongan tak Anwar Ibrahim ni? Bila UMNO nak bersama dengan PAS, dia akan hilang sokongan. PAS akan bersama dengan UMNO, PAS akan bersama. Memanglah PAS bersama dengan UMNO, tapi kita akan tinggalkan Anwar Ibrahim. Guys, korang cuba ingat. Ini insiden yang memalukan. Anwar dengan Tuan Guru Haji Hadi tak dapat jumpa, ingat tak? Yang dia pergi hospital tu. Pergi hospital nak jumpa Tuan Guru, pergi IJN nak jumpa. Tuan Guru tak nak jumpa dia. Pasal apa? Memang semua orang tak layan dia lah. Kepimpinan PAS mana layan dia? So dia main cerita tu, PAS akan bersama dengan UMNO. Ia kalau PAS bersama dengan UMNO pun bukan sokong Anwar Ibrahim. PAS tak akan sokong Anwar Ibrahim. Jadi, saya nak ingatkan, bila Anwar kata, bila Lobakman ni kata, jika Anwar Ibrahim hilang majoriti sokongan, apa, yang Tuan Agong tak boleh buat darurat? So sekarang ni, tiba-tiba ada gegaran dekat mana? Ini gegaran Bukit Kepong. Ada gegaran. Gegaran apa? Tak tahu. Tapi bergegar. Bergegar. Empat dengan terpulang. Ini bukan teori konspirasi. Terpulang pada korang. Untuk darurat ini, pertama sekali adalah wabak. Contoh macam COVID dulu. Maksudnya wabak kesihatan lah. But for now, kita tak nampak lah wabak kan? Okay.
Keduanya adalah tentang isu kaum dan agama. Yang mana yang dia duk hangatkan ni, Sarawak tak masuk dalam perangkap ini. Betul tak? Mereka tak masuk perangkap ni. Bermakna tak makan lah. Tak ada isu kaum dengan agama, tak ada lah. Ketiganya bencana. Bencana alam lah. Kan? Banjir, tanah runtuh, gegaran, gegar-gegar ni kan. Macam gempa bumi lah kan, tapi bergegar-gegar lah. Kan? Kita tak tahu kan. Berapa hari kita tak tahulah. Pelik-pelik. Memang luar tabi'i kan. Keempatnya, serangan pengganas. Terrorist attack. So semalam ada kecoh dinilai. Saya tak tahulah, tapi saya nak tunjukkan korang video tu lah. But this is fear. Fear, ketakutan yang diberikan. Saya nak korang dengar ni. Saya yakin korang semua tahu benda ni. Itulah, nasib dia kena tangkap kat sini. Kalau dia tak kena tangkap tadi, tak tahu apa jadi kat festival tu. Mesti ramai yang kena. Sebab reporter tu cakap dia nak pergi dataran nilai. Dia lari tang sini. Dia lari tang sini. Kau nak tangkap depan tu. Dia dapat lah. Dia dapat lah, tapi dalam motor dia ada bom. Tiga biji dah letup kan. Tak tahu ada lagi ke tak. Dapat lah. Dengar dia cakap gimana? Kau dengar tadi dia cakap bagaimana? Saya bagi dengar balik. Nasib dia kena tangkap kat sini. Kalau dia tak kena tangkap tadi, tak tahu apa jadi kat festival tu. Mesti ramai yang kena. Sebab reporter tu cakap dia nak pergi dataran nilai. Dia lari tang sini. Dia lari tang sini. Kau nak tangkap depan tu. Dia dapat lah. Dia dapat lah, tapi dalam motor dia ada bom. Dah ketangkap. Tahniah kepada pihak polis. Tahniah. Sebab berjayalah tangkap. Cuma apa yang kita bimbang adalah daripada laporan yang dikeluarkan oleh pihak polis, dia makmal buat benda tu. Makmal untuk buat bahan tu. So kalau dia makmal buat bahan tu, so dah berapa banyak bahan tu kat luar? Makmal bahan tu. So dah berapa banyak barang keluar? Keperluan tak payah pergilah benda-benda festival ke apa ke. Ini saya punya pendapat. Sebab yalah, kalau nak berlaku, tak berlaku. Semua ni atas keizinan Allah. Cuma saya punya pendapat, kalau tak ada keperluan, tak payah pergilah guys. Tak payah pergilah. Baik macam saja masuk hutan, relax. Macam ni, dekat Lenggong ni kita pergi Greek 4 hari 3 malam. Jadi 4 hari 3 malam ni, besok dah masuk hutan, lepak dalam hutan, relax, tenang, chill-chill. Kan? Festival dalam hutan dengan binatang-binatang ni semua. Jumpa mawas, jumpa gorila, jumpa macam kan? Kan? Jumpa salim kongkang. Cek. So, jangan masuk dalam perangkap. Ingat jangan masuk dalam perangkap. Anwar dalam keadaan terdesak. Clear? Okay. So, serikat balik. Dalam isu bersatu ni dengan PAS ini, ahli parti bersatu dengan PAS, jangan bergaduh, tenang, biar kepimpinan selesaikan masalah ini. Kepada rakyat atas pagar, teruskan momentum kita penyatuan orang Melayu, yang mana misi kita ni selamatkan negara. Ini melangkaui politik kepatian. Bagi orang parti, dia nak dengan pemimpin dia, itu UMNO nak bersama dengan PAS. PAS kena terima. Yang buat masalah adalah politikus. Bukan kita rakyat ni. Bukan rakyat bawah ni. Tetapi orang politik lah yang menyebabkan perpecahan orang Melayu tu. Jadi, kita tak nak perpecahan ini. Kita harap parti-parti politik selesaikan masalah ini. Itu yang pertama. Keduanya, isu ni kita tengok daripada satu sudut yang positif. Apa yang positif dia? Bermakna mereka tak sokong Anwar. Bila PAS, UMNO nak bersama dengan PAS dalam muafakat nasional, bermakna nak tinggalkan Anwar dan DAP. So, baguslah. So, bermakna kita terimalah. Kalau tanya saya, memanglah UMNO ni haprap nul. Ada kata, misi kita negara. Nak selamatkan negara. Nak selamatkan negara ni, buang Anwar Ibrahim.
Iyalah, kita katalah, alah UMNO ni sebab ada kepentingan. Dia orang ni sebab Datuk Najib barulah terhegeh-hegeh nak bersama dengan MN. Dah tamat dah ni tau. Ada masa berapa hari lagi kita ni yang untuk runding balik ni. Dah 60 hari dah tamat. Nak buang dia ni. So hari ni kita perlukan semua orang untuk masalah semula. Parti tu alat je. Kita nak selamatkan negara. Fikir. Jangan percaya, fikir. So kita tengok daripada satu sudut yang positif. Bermakna isu terbaru UMNO PAS dengan Bersatu ini bagi satu benefit kepada kita. Yang mana? Anwar dalam ketakutan. Yes. Kenapa Anwar takut? UMNO walaupun DAP ada 40 kursi parlimen, tapi tidak memberi makna kepada Anwar Ibrahim. Sebab nak jadi kerajaan ni, nak bentuk kerajaan ni 112. Tanpa UMNO BN, tanpa Sabah Sarawak, UMNO tak menang, tak dapat apa. Rakyat ambil sudut yang korang kena baca, fahamkan betul-betul. Ada orang dia politikus, macam Isham Jalil. Isham Jalil bukan politikus, dia tak layak jadi politikus. Dia naif. Yes, Isham Jalil bukan politikus. Dia ni, dia bukan aktivis. Dia ni orang akademik. Isham Jalil ni orang akademik. So kita ni macam tu lah. Sebab Cikgu Bat ni, dia ni wira rakyat. Dia beza. Dia bukan politikus. Sebab politikus tak buat kerja macam Cikgu Bat. Dan tak ada politikus pun dalam Bersatu buat macam Cikgu Bat. Jadi saya harap jelas lah benda tu lah. Cikgu Bat okey, yang lain je lah kan. Macam saling kongkang apa semua ni. Kita nilai daripada hasil kerja orang. Bukan kita nilai daripada hasil orang memfitnah orang ni. Okey.